Okay guys, yang ni list dia. Bateri untuk Mini Cooper R60 dia gunakan AGM. Bateri AGM ni. So yang kita ambil ni, yang ni 1100 weh. Tapi bateri yang kita pakai tu daripada 2019. Okay guys, tengok ni 2019 tu. Oh, lama tu. So dia nak buka pun agak kritikal juga. Tu sebab dia boleh tahan lama. Okay, yang ni R60 dah berapa tahun dah? 8 tahun dah. Bateri 6 tahun. So, kita tengok bayar ni, buka dulu. Dia ada 1, 2 skru bayar kan. Lepas tu dia klip kat sini je. Lepas tu yang ni kena angkat ni, sekejap lagi ni. Ni kan, betul tak? Betul. Nah, saya mau buka dulu. Baru saya. Mini Cosmic Blue Metallic. Okey, untuk yang ni cover ni, pad ni saja yang original 800 untuk satu ni je. Yang ni. Yang ni benda ni. Okey guys, mula-mula dia nak kena buka yang ni guys. Yang ni ni. Okey. Dia tak ada banyak ikat ni. Guys, dia kena tanggalkan plug dahulu, tapi enjin kena start Sekarang masuk. Okey. Oh, itu dah current tadi. Ini kena jaga selalu. Ini nampak. Melon, dia cakap macam ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Jangan lupa like and share. Betul kan? Betul. Ini yang pas video buat saya punya. Milo banyak bagusnya. Sunda. Ada orang dalam. Hah? Dalam ada orang. Ada? Kita nampak itu. Ini ada orang. Mana ada orang daripada tadi kan? Pula ada orang pula. Tu jagalah kepala. Tengok sikit. Nanti kena tak boleh. Guys, kita pakai bateri ni kita pakai bateri ni untuk Mini Cooper. Yang ni. Dia nak masuk dalam YouTube dia. Jangan lupa follow saya punya YouTube Saya tunjuk you. Senang saja. Okay, saya buat sini. Nanti saya follow you balik ni. YB Rizman.
Ini saya punya subscribe. Sikit lagi mau 10,000 saya punya. Ya. Sudah berapa? Lagi sikit kan. Berapa? Nanti suruhlah you punya saudara-saudara kasih. Sudah subscribe kan? Okey. Receipt. Ini sudah done. Oh, Dah. okay. Sekarang kali video post dia sudah keluar. Ais. Betul. Nampak ni. RM1,050. Yang tu dah tolak semua Ya. Warranty dekat sana kan? Bukan dekat saya pegang. Warranty pergi battery half saja. Dia ada brand 150. Mana-mana calon boleh pergi Dekat kalau je. ada bateri masalah. Baik. Itu receipt kita. So kita beli 6 hari bulan 1 2026 dan inilah dia punya warranty. Saya sudah beli mah. Kalau hilang warranty pun ada video mah. Betul tak kan? Kalau receipt hilang pun tak payah cari bos receipt. Ambil bawa bateri saja. Ini kira hari-hari buka. Pagi 8, malam 10. Jangan lupa like, share, subscribe. Thank you. Bye.